Okey, hari-hari cuti kan. Macam hari ni Sabtu, Ahad, weekend. Ada tambah satu hari lagi cuti untuk hari wilayah di Malaysia. 1/2/2/2026 kau tengok. Aku pergi cari ikan lah korang kan. Tak tahu hari ni nak masak apa. Banyak ikan-ikan yang best dekat sini. Aku pergi ke pasar raya pilihan raya untuk mencari ikan. Ikan sardin ada, ketam ada. Apa ni? Tongkol, ikan tongkol Ikan tongkol pun ada. Agak-agak hari ni kita nak masak apa guys? Cencaru. Best juga bakar-bakar ni kan. Ada macam ikan kembung ada. Macam-macam jenis ikan. Aku suka pergi kedai ni, ikan banyak, ikan mayong ada. Okey, ikan apa ni? Macam-macam ikan lah guys. Banyak ikan dekat sini. Ikan tenggiri pun ada, jenahak pun ada. Sekejap lagi kita masak guys.